You jual I fountain pen rosak. Okey, apa yang saya boleh bantu? Pen ni rosak. Apa masalah dia? Ayah, you jual pen I rosak lah tempat ni, bengkok. Bengkok rosak. Mari biar saya tengok. Ni bukan bengkok, bukan rosak. Ni pen ni memang bengkok. Desain dia khas untuk melukis dan kaligrafi. Ya ke ni? I tengok kat kedai lain pen jual tak ada pun bengkok-bengkok. You betul ke ni? Nak tipu I ah? Ni sana. You kata kita orang penipu ya? Kita orang kan penipu tau. Pen ni memang design dia bengkok sebab benda ni untuk kaligrafi, untuk tulis. Pen ni dia ada jenis ketebalan dia. Kalau kita tulis daripada sini, dia start dia akan nipis lah kalau kita buat line dia macam ni. Tapi kalau nak tebal, kita boleh tekankan dia dan juga kita boleh terus je garis macam ni. Okay, pada masa sama, kita boleh buat kaligrafi. Pen ni bukan saja untuk buat tulisan harian saja. Ia boleh juga untuk lukis lukisan seperti urban sketching. Design body pen warna hitam yang sangat simple tapi elegan. Sangat sesuai untuk student peminat pen kaligrafi dan juga signature office. Oh, macam tu. Nah, kalau macam tu saya nak try tulis lah. Wow, pen fountain pen ni sangat life-changing dalam hidup saya. Komen, like dan share untuk video seterusnya. Westa, inspirasi kreatif.